Kereta yang nampak premium, jimat minyak and juga sporty, tapi bulanan dia bawah RM1,000. Ini dia Honda City Sedan. Dari segi rupa memang nampak premium and juga sporty. Aku yang saiz besar pun selesa nak bawa kereta ni. Ada touchscreen infotainment 7 inci. Apple CarPlay and juga Android Auto pun boleh connect. Performance dia menggunakan 1.5 liter iVTEC engine. And yang paling best sekali, dia sangat-sangat jimat minyak. 5.6 liter saja untuk 100 km. Kiranya daripada Ipoh korang boleh drive sampai ke KL, korang pusing-pusing sekitar KL, korang balik ke Ipoh balik, tak perlu isi minyak, still ada balance lagi. And paling best, dia punya ruangan belakang ni adalah 519 liter. Korang boleh bawa barang-barang banyak dekat belakang ni. Ini korang akan dapat sekali, iaitu Honda Sensing untuk korang punya safety. So, kalau korang berminat nak bawa balik Honda City ni, korang komen dekat bawah. Saya akan contact korang. Ada rebate sehingga RM6,000 kalau korang cepat.